Liza Abdullah review mangga jeruk kering papa laris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ni. Ni ada benda ni. Benda ni saya tak payah buat gimmick-gimmick lah. Sebab saya rasa ramai orang dah tahu pun. Orang dah bercakap dah tentang mangga jeruk kering papa laris. Nama dia papa laris memang nak melariskan jualan. Tapi kita faham, tak kisah walau apa cara sekalipun Datuk. Saya nak rasa dulu sebab orang dah sibuk sangat kata viral. Saya tak boleh cakap benda viral kalau saya tak rasa, tak makan. So saya tengok memang jarang-jarang berlaku lah harum manis ni dijerukkan. Saya nak rasa dulu. Sebab apa? Ramai yang cakap kan. Tengok dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabana. Amin. Bismillah. Wow. Kalau macam ni RM14.90. Tak masuk akal. Sedapnya.